Assalamualaikum, mancing lagi. Okay guys, so hari ni aku mancing naik boat. Aku mancing dengan apa, Southern Pirate Boat Charter, naik dekat Taman Peleng. So sekarang ni aku punya trip alur kapal. Okay guys, tonton ni, trip alur kapal. Tapi sekarang ni benda pertama yang kita orang buat ialah mencari umpan. Nampak ke area Kelong ni. Ini memang kawasan-kawasan untuk mencari umpan. Ikan tamban, ikan selah kuning. Okay, ni kawasan-kawasan dia. Kelong ni aku tak tahu macam mana nak naik, aku tak ada info. Jadi sebelum naik pergi ke alur kapal, kita akan cari umpan dulu. Okey. Kawasan ni dekat area-area PTP Gelam Patah, sana Singapura. Okey. Luncur dulu. Apa-apa kita layan video. Oh, penuh. Aduh. Puntai pun berat. Tekong strike. Tekong strike. Kenapa tu? Tanda. Belukang. Barakuda lagi. Kacang ke barakuda? Kacang. Oh, dia lagi. Banyak ikan tu Abah strike. Oi, barakuda lagi. Ekor strike lagi. Oh, drag bunyi. Oh, bunyi lagi drag. Oh. Kenapa tu? Langkah tak? Ebek. Oh, talang. Pakai apa? Pakai ni tamban Tamban bagi tamban siko. Oh, kerapu singa. Betul-betul bagi tak bumpau. Okay guys, so ni lah penutup dia trip alur kapal. Jadi mari aku tunjuk hasil sebelum aku gerak balik. Jom tengok hasil dia. Guys, ni hasilnya. Talang, ada ikan kunyit, ni barakuda, bukan barakuda, kacang. Kacang dengan barakuda tak sama Sama lah. Nampak ni. Barakuda, betul daun baru bawah tu. Betul ada anak ikan banyak lah. Sikit tak muncul. Okay, apa-apa pun jangan lupa follow. Jumpa lagi. Bye.